Bila berlaku pengoboman dan kedudukan hospital menjadi tidak teratur, kebanyakan mayat tak didaftarkan. Ini pengalaman saya waktu berada di Lubnan. Kerana setiap kali kematiannya, orang pun dah tak bawa ke hospital kerana prosesnya menjadi sangat rumit. Mereka kebumikan saja di mana-mana, terutama mereka yang syahid di selatan Lubnan. Kerana nak bawa mereka pula datang ke dalam bandar Beirut, kemudian dipulangkan balik ke selatan Lubnan untuk dikebumikan, menjadikan dia sangat rumit. Jadi selalunya angka kematian adalah lebih tinggi di Lubnan berbanding angka yang dilaporkan. Itu yang saya jelaskan kepada tuan-tuan. Jadi apabila Israel masuk pada tahun 82 dan kemudian menyerang sekali lagi tahun 85, barulah baca tak pengasas Hezbollah? Abu Abbas Al-Musawi. Tahun 82, Imam Syiah yang sangat masyhur dan pemimpin perang yang sangat terkenal, Abu Abbas Al-Musawi, menubuhkan Hezbollah dengan dua lagi rakan dia. Saya tak ingat nama lah, panjang. Kemudian dia tubuhkan pasukan dia. 10 tahun Abu Abbas Al-Musawi memerintah. Okey, 10 tahun bila Abu Abbas Al-Musawi memerintah, akhirnya dia syahid dibunuh oleh tentera Israel dan digantikan dengan Syekh Hassan Nasrallah pada tahun 1962. Pada tahun Syekh Hassan Nasrallah memerintahlah Hamas ditubuhkan. Berarti ketika perang ini panjang, daripada tahun 40-an, perang ni masuk 82, perang ni masuk tahun 85, Hamas belum ditubuhkan. Kerana satu-satunya pakatan yang ada di kalangan orang Palestin tetap Palestinian Liberation Organization. Hamas hanya ditubuhkan pada 1962 apabila kumpulan yang menentang perjanjian Oslo tidak sepakat dengan Yasir Arafat, maka Syekh Ahmad Yassin yang berpangkalan di Gaza menubuhkan Hamas. Jadi ketika Hamas ditubuhkan, pemimpin Hamas yang pertama yang dilantik oleh Syekh Hassan oleh Syekh Ahmad Yassin ni terbang dan pergi ke Beirut. Di situlah kemudiannya beliau mendapat bantuan daripada Syekh Said Hassan Nasrallah untuk menubuhkan pakatan bersama. Dalam perang ni tuan-tuan, Hamas mula berkubu di Lubnan dan akhirnya berkembang dan menjadi satu kumpulan persenjataan yang kuat yang berjuang bersama dengan puak Syiah Hassan Nasrallah untuk meraih kejayaan setiap kali Gaza diserang. Kemudian Hamas kehilangan pemimpin utamanya dan tak pernah dinamakan siapa yang menggantikan Salah selepas dia meninggal dunia. Tapi apabila syahidnya Syekh Hassan Nasrallah tahun lalu, tempatnya diambil alih oleh Naim Qasim yang sekarang memimpin. Dan Naim Qasim telah mengisytiharkan apabila saja berlaku serangan Israel membawa kepada syahidnya Ayatollah Ali Khamenei, maka Naim Qasim mengisytiharkan bahawa Lubnan melalui Hezbollah melalui kumpulan pejuangnya mengisytiharkan perang terbuka ke atas Israel. Dan inilah perang terbuka yang sedang berlaku di mana pengeboman udara berlaku saban waktu di selatan Lubnan dan kini telah pun sampai ke selatan Beirut. Apabila sampai ke selatan Beirut, tuan-tuan, dia akan kena ke dalam wilayah orang-orang Sunni Beirut. Orang-orang Sunni Beirut. Berarti Lubnan penduduk dia tak ramai, 9 juta. Tapi pada masa yang sama dia menampung kira-kira 1.4 juta pelarian Syria dan dia ada 600,000 orang Palestin yang tinggal di 12 kamp yang ditadbir oleh PBB di bawah United Nations Work and Relief Agency. Dan baru-baru ni ramai NGO Malaysia termasuk Muslim Care dan juga KHOM telah sampai ke Beirut untuk menghantar bantuan makanan. Syukur Alhamdulillah ketika mereka menghantar bantuan makanan dan mereka keluar, barulah perang ini berlaku. Dalam awal Ramadan, NGO Malaysia antara yang ramai berada di Beirut. Saya ucap terima kasih kerana satu KHOM, NGO Malaysia dan juga Muslim Care menjadi dua NGO yang masuk pada awal Ramadan untuk membekalkan makanan sebanyak mungkin kepada orang-orang Palestin yang berada di kemah-kemah pelarian, di kem-kem yang kekurangan makanan. Begitu juga pelarian Syria yang pada waktu itu belum dapat balik ke Syria. Kerana pelarian Syria telah mula melarikan diri dan masuk ke Lubnan pada tahun 2011. Jadi walaupun Syria telah pun mencapai keamanan pada Disember tahun 2024, mereka tak boleh balik ke Syria kerana mereka telah meninggalkan tanah air begitu lama. Rumah mereka, tempat tinggal mereka kebanyakan musnah oleh perang. Jadi oleh kerana sebahagian daripada generasi itu tersebut telah membesar di Lubnan, mereka bekerja. Jadi bila saya sampai di Lubnan, salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh orang Syria adalah buruh kasar, pemungut sampah. Dan kemudian mereka juga antara bagian besar adalah pengemis, yang sebahagian daripada mereka menjadi buruh-buruh. Saya dah pernah live daripada sana serta tuan-tuan dah tengok interview dan juga liputan yang saya lakukan dengan pelarian Syria. Bila pengeboman ini berlaku, orang-orang Syria yang tidak memiliki rumah dan tinggal di tengah-tengah kota Beirut berebut tempat tinggal dengan orang-orang daripada selatan Beirut yang lari ke kawasan Beirut. Begitu juga orang daripada selatan Lubnan yang lari. Menjadikan keadaan di mana Beirut ni taklah besar. Dia kota yang didiami oleh 2 daripada 10 juta penduduk Lubnan.
Jadi mana mungkinlah dia menampung 1 lebih juta orang-orang Syria dan sekarang nak menampung berpuluh ribu orang masuk ke dalam bandar ni. Bandar ni kecil. Kalau tuan-tuan nak bayangkan bagaimana Beirut, tuan-tuan bayangkanlah kelihatannya seperti Kuala Lumpur. Sekiranya orang daripada seluruh Petaling Jaya dan seluruh Shah Alam lari ke Kuala Lumpur yang padat, berarti tempat tinggal di jalanan pun tak cukup. Tuan-tuan bayang Kuala Lumpur, bandar yang padat dan kemudian menerima begitu banyak pelarian, berarti pelarian tak boleh tidur walaupun di jalanan. Kerana jalan pun menjadi padat untuk menampung puluhan ke ratusan ribu pelarian yang ada. Itu menjadikan pintu pulang ke Lubnan dibuka. Tapi timbul masalah. Sebahagian daripada pelarian Syria yang dah lari pergi ke Lubnan, mereka tak ada kad pengenalan, mereka tak ada IC dan mereka tak ada pasport. Ini yang dilaporkan oleh KHOM Malaysia. Saya suka tanya tabir saya pada KHOM Malaysia. KHOM Malaysia lah banyak bantu menguruskan pasport mereka untuk pulang, mereka tak ada dokumen. Dalam video terbaru yang diluluskan oleh KHOM, kebanyakan pelarian Syria di Turki juga berbaris tapi tak dapat balik. Kerana anak-anak mereka dilahirkan di tanah air orang. Ketika perang berlaku, mereka tak bawa apa-apa dokumen. Ketika mereka lari adalah selai sepinggang. Dan untuk membolehkan mereka pulang ke Syria dalam keadaan geopolitik yang sangat tegang di Asia Barat, penapisan menjadi sangat kuat. Menjadikan sebahagian daripada mereka adalah orang yang kematian suami dalam peperangan. Jadi ibu-ibu ni terpaksa memelihara anak-anak mereka di kamp pelarian di Gaziantep sebelah Turki sampailah kamp-kamp pelarian yang ada di sebelah Lubnan. Menjadikan dua delegasi Malaysia, pertama yang Ahmad Faizal, sahabat baik saya pergi, dan kemudian oleh KHOM, walaupun saya tak kenal kumpulan KHOM, mereka adalah aktivis wanita yang sangat berpengaruh, turun ke sana. Di dalam salah satu video yang digerakkan oleh KHOM, ini respect tau, tuan-tuan kena ingat KHOM ni perempuan je ramai. Dalam ni komen. Pening dengan Pak Arab tak apa, pergi kawan dengan Mak Saleh. Komen panjang, kebanyakan KHOM ni adalah wanita. Dia salah satu gerakan yang sangat-sangat prominent dengan aktivis wanita daripada Malaysia. Jadi itulah banyak yang KHOM mesti akan laporan mengenai ibu-ibu yang kehilangan suami, membesarkan anak-anak di kamp pelarian. Dan salah satu video yang paling menyedihkan apabila seorang ibu mengucapkan terima kasih kerana setiap kali Ramadan, mereka dapat makanan yang sempurna daripada Malaysia. Sebab tu mereka katakan, biarlah Ramadan ni panjang, kerana setiap kali Ramadan orang Malaysia akan datang. Dan kalau boleh kata mereka, kalau Ramadan ni panjang lagi, tak apa. Kerana pada bulan Ramadan lah, Malaysia tak berhenti. NGO kita masuk ke sana untuk menghantar bantuan kemanusiaan, menjadikan bulan Ramadan bukan sahaja mereka berpuasa, tetapi bulan Ramadan mereka akan banyak dikunjungi oleh saudara Islam yang kebanyakannya lah datang daripada Malaysia. Sama ada bagi pelarian Syria yang berada di tanah Turki ataupun pelarian Syria yang berada di tanah Lubnan. Ini yang saya boleh update tuan-tuan tentang keadaan di Lubnan dan juga misi yang telah pun selesai dijalankan oleh dua NGO besar Malaysia iaitu Muslim Care dan juga KHOM. Itu yang saya updatekan tuan-tuan.